Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umi Najia binti Muhammad Zubasri akan berkongsikan tentang satu soal selidik, iaitu soal selidik tahap kemaharan individu. Kemaharan adalah satu emosi semula jadi yang kita semua alami dari semasa ke semasa. Kemarahan boleh berlaku disebabkan oleh peristiwa luaran dan dalaman. Seseorang individu boleh menjadi marah pada orang tertentu atau kejadian tertentu. Kenangan peristiwa traumatik atau dendam juga boleh mencetuskan perasaan marah. Kemarahan menunjukkan perubahan fisiologi dan biologi, iaitu apabila seseorang itu marah, kadar denyutan jantung dan tekanan darah mereka meningkat. Begitu juga dengan tahap hormon tenaga, adrenalin dan noradrenalin. Kemarahan boleh mendatangkan lebih banyak mudarat dari mana-mana emosi yang lain. Dalam kata yang lain, kemarahan adalah sangat umum dan kemarahan juga mengganggu dan memberi kesan pada sekurang-kurang dua orang individu, iaitu penyerang dan individu yang diserang. Soal selidik ini dibina oleh Raymond W. Novaco pada tahun 2003. Beliau merupakan profesor sains psikologi yang berkhususkan dalam kemarahan, keganasan, tekanan dan pencegahan. Inventory ini mempunyai 25 soalan. Arahannya ialah sila tandakan. Selepas menjawab semua soalan, penjawab perlulah mengira total jumlah dan letakkan jumlah pada kotak jumlah betul. Cara-cara interpretasi tahap kemarahan individu. Skor di bawah 5. Anda merupakan seorang individu yang biasa dan normal. Namun begitu, anda masih perlu mempelajari serba sedikit tentang teknik pengurusan kemarahan yang boleh membantu anda menjadi lebih ceria dan berupaya untuk memelihara hubungan dengan orang lain. Skor 5 sehingga 9. Anda merupakan seorang individu yang mempunyai tahap kemarahan yang sederhana. Kegagalan mengawal kemarahan akan menyebabkan anda mempunyai masalah dengan individu di persekitaran anda. Anda masih boleh mengawal tahap kemarahan anda melalui bantuan dan bimbingan dari individu yang anda percayai seperti seorang kaunselor. Pengetahuan teknik pengurusan kemarahan membantu anda mengawal kemarahan dan memelihara hubungan anda dengan orang lain. Skor melebihi 10. Anda sememangnya mempunyai tahap kemaharan yang serius. Ada kalanya kemaharan anda ini menyebabkan anda sukar mengawal diri dan emosi anda. Hubungan anda dengan orang sekeliling anda mungkin berada di bawah tekanan atau akan musnah. Anda amat memerlukan bantuan segera dari individu yang mahir dalam mengawal kemarahan seperti seorang kaunselor. Perubahan tingkah laku diri adalah merupakan kaedah penyelesaian yang terbaik. Skor 25. Jika anda menjawab betul dalam semua 4 soalan terakhir, bermakna kemaharan anda telah mencapai tahap bahaya. Anda tidak lagi mampu mengawal kemarahan anda dan anda perlu segera mendapatkan sesi kaunseling. Mengawal kemarahan merupakan satu kemahiran penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kemarahan yang tidak dikawal boleh mengundang pelbagai kesan negatif termasuk keretakan hubungan, tekanan emosi dan tindakan yang tidak rasional. Oleh itu, penting bagi kita mengawal pasti punca kemarahan dan mengamalkan kaedah yang berkesan untuk mengawalnya seperti teknik pernafasan, meditasi, bersenam dan berbincang secara terbuka apabila berhadap dengan tekanan. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.